Lifestyle yang boleh meningkatkan histamin dalam badan orang yang ada eczema. Orang eczema memang tak boleh kawan dengan histamin. Sebab histamin lah kita menggaru. Yang pertama, kurang tidur. Orang yang kurang tidur ni sebenarnya dia punya imun memang akan terganggu sebenarnya. Dan dia akan buatkan sel mast lebih aktif. Sel mast ni lah yang menghasilkan histamin. So, untuk orang yang eczema, perbanyak-banyakkanlah tidur. Sebab kalau kurang tidur, kita punya imun akan jadi tak stabil dan boleh jadi lemah. Kena ingat eczema ni berkait rapat dengan sistem imun. Kedua adalah stres, especially stres yang kronik. Stres memang boleh mengaktifkan sel mast ni untuk menghasilkan histamin. So, kurang-kurangkanlah stres, cuba catat apakah benda-benda yang buatkan saya stres dan gatal. Bila kita aware, hopefully kita boleh kawal kita punya stres dengan lebih baik. Bukannya elak stres sebab kalau nak elakkan stres 100% ni boleh jadi susah lah. Tapi macam mana kita manage stres tu supaya badan kita lebih sihat, lebih rendah potensi untuk gatal-gatal ataupun eczema flare. Terlalu kerap makan makanan yang tinggi dengan histamin. Ikan yang tak segar, daging tak segar, makan daging berproses. Sebenarnya, makanan yang tinggi histamin ni, dia akan menyebabkan badan kita banyak histamin lah. Simpan lauk terlalu lama. Masak banyak-banyak, simpan dalam peti. Bekukan. Lepas tu panaskan balik. Lepas tu bekukan balik, masuk dalam peti. Ataupun simpan dalam peti terlalu lama. Lauk-lauk sebegini yang memang akan terdedah kepada bakteria. Lagi lama kita simpan tak habis, lebih lamalah tempoh bakteria tu boleh mengambil kesempatan untuk tukar histidin kepada histamin. Especially ikan-ikan isi gelap. Orang yang orang yang dan juga banyak makan makanan yang mendatangkan radang dekat badan ni, macam gula, roti, makanan berproses lain. Semua benda ni sebenarnya boleh menyumbang kepada histamin yang lebih tinggi dalam badan dan juga faktor-faktor keradangan yang lain. So, bila histamin tinggi, badan kita radang, kulit kita akan lebih mudah flare, akan lebih mudah gatal. Especially untuk orang yang ada eczema. Apa pendapat korang? Apakah tips-tips yang maybe korang boleh share dekat audien kita ni? Kita belajar sama-sama.